salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ta'lim hadis kita yang bertajuk menyempurnakan Ramadan dengan puasa 6. Hadisnya, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla Ramadan thumma atba'ah sitta min Syawal kana kasiyami dahri. Maksudnya daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seumpama berpuasa selama setahun. Ini hadis sahih Muslim. Okay, dalam hadis ini kita dapat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan menambahkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Okey, bagaimana formula yang mengatakan puasa sebulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal menyamai dengan seolah kita puasa selama setahun. Okey, macam mana? Okey, satu puasa itu digandakan dengan 10. Kita cuba kita cuba congakkan. Okey, puasa Ramadan 30 hari darabkan dengan 10 bersamaan dengan 300. Okey, 300 darab 10 bersamaan 300. Itu puasa Ramadan. Tambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal. So 6 darab 10 bersamaan dengan 60 kan? So 300 tambah 60 bersamaan dengan 360. Itu bersamaan dengan 1 tahun. Kiraan ganjaran yang insya-Allah selama setahun kita dapat bila mana kita puasa Ramadan digabungkan dengan 6 Syawal, insya-Allah. Okey, antara hikmah kenapa disyariatkan untuk kita puasa Ramadan sebulan dan juga 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menampung kekurangan puasa kita pada bulan Ramadan. Itu puasa wajiblah, puasa fardu. Ya, seperti mana yang dikatakan mengenai solat kan? Solat ditampung oleh solat sunat, maka puasa yang wajib ditampung oleh puasa yang sunat juga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat kelak ialah solat. Allah berkata kepada malaikat, perhatikan solat hamba-Ku, apakah ia yang sempurna ataupun ada kekurangan? Mungkin sekiranya solat yang sempurna, maka tuliskan baginya pahala yang sempurna. Namun sekiranya ada kekurangan, maka lihatlah andai sekiranya hamba-Ku ada menunaikan solat sunat, sekiranya dia menunaikan solat sunat, maka sempurnakan pahala solat fardu itu tadi dengan pahala solat sunat. Kemudian ambillah pahala amalan tersebut dan berikanlah ganjaran. Okey, so maksudnya yang sunat ini menampung kekurangan pada yang wajib. Okey. Ada juga mungkin yang akan bertanyakan, adakah kita melakukan puasa Syawal ini perlu dilakukan secara berturut-turut 6 hari sekaligus ataupun boleh diselang-seli, tidak berturut-turut? Okey, dua-dua ada pandangannya. Okey, kata Ibn Qudamah, dan tiada beza sama ada dilakukan secara berturut ataupun selang-seli, yang ini terpisah, sama ada di awal bulan ataupun di akhir bulan Syawal, kerana hadis yang tadi hanya menjelaskan secara umum sahaja berkaitan 6 Syawal tadi. Okey, itu daripada kata Ibn Qudamah. Okey, dan mungkin juga akan yang akan tertanya, mana yang diutamakan? Ini lebih fokus kepada wanita lah. Anda kata kalau mungkin yang lelaki pun akan ada juga termasuk dalam isu ini. Kalau dia ada puasa Ramadan yang tidak sempurna, tidak lengkap, apa isunya? Mana yang lebih diutamakan? Perlu kita qada solat puasa kita dahulu, puasa Ramadan kita yang tidak dilakukan, yang ditinggalkan, ataupun boleh untuk kita lakukan puasa Syawal dulu, 6 Syawal. Okey.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dikatakan apa tadi dalam hadis tadi, barang siapa, kan yang hadis yang kita bacakan awal-awal tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, maka ia bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Nabi kata apa? Sempurnakan dahulu puasa Ramadan, barulah 6 Syawal. Okey, maka daripada hadis ini bererti sebabnya kita utamakan dahulu untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Walau bagaimanapun, sebahagian fuqaha berpandangan bahawa tidak mengapa sebenarnya untuk kita dahulukan puasa 6 Syawal ini. Kerana apa? Sebab puasa 6 Syawal ni dia ada tempoh yang agak pendek, kan, sebulan saja, yang pada bulan Syawal. Maka tidak mengapa untuk kita dahulukan dahulukan puasa Syawal sebelum kita ganti. Okey, seperti Sayyidatina Aisyah dikatakan menggantikan puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban. Kata beliau, kata Aisyah, aku memiliki hutang puasa Ramadan, tetapi aku tidak menggantikannya kecuali pada bulan Sya'ban. Okey, Sahih Bukhari. Secara umumnya adalah sangat baik sekiranya kita boleh mengutamakan hutang puasa Ramadan dahulu. Namun tidak mengapa juga sekiranya seseorang itu ingin mendahulukan puasa 6 dan melaksanakan puasa qada kemudian hari. Okey, so dua-dua kita boleh, sebab dua-dua ada pandangannya, sama ada kita nak terus puasa 6 barulah kita akan qada puasa, ataupun kita qada puasa dahulu, tak ada masalah. Okey, dan antara isu juga, kan, selain isu dahulukan sunat ataupun puasa Ramadan, puasa ganti, isu lain juga adalah dari segi niat. Boleh tak kita gabung niat kita puasa qada dan juga niat puasa sunat Syawal? Okey, para ulama berbeza pandangan mengenai menggabungkan niat ini. Ada yang mengharuskan, ada juga yang berpandangan adalah lebih baik dipisahkan kerana kedua-duanya adalah dua ibadah yang berbeza. Yang terbaik adalah mengasihkan puasa qada dengan puasa 6. Namun, sebagai ulama mengharuskan untuk digabungkan. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansari yang menyebut, jika seseorang itu berpuasa pada bulan Syawal sebagai qada bagi menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan, atau selainnya sama ada puasa nazar ataupun puasa sunat lain, maka dia akan mendapat pahala sunat tersebut. Okay, maksudnya kita niat qada, dalam masa sama insya-Allah puasa yang sunat pun akan turut dapat juga. Okey. Namun Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahawa pahala yang diperoleh tidaklah sesempurna pahala sekiranya dia mengasihkan kedua-duanya. Kalau kita gabungkan, dia mungkin tak samalah dengan pahala kita mengasihkan. Okey. Okey. Perbahasan mengenai perkara ini pernah dinyatakan oleh pihak mufti wilayah. Dalam portal rasmi mereka ada dijelaskan perkara ini berdasarkan pandangan dari sarjana fiqh yang terkemuka mengenai keharusan menggabungkan niat ini turut disebut oleh Imam Al-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami kata Imam Al-Ramli bahawa berhasil puasa qada Ramadannya walaupun dia gabung niat puasa qada Ramadan dengan puasa yang lain, dan berhasil pahala puasa 6 hari pada bulan Syawal. Masalah ini disebut oleh ramai ulama terkemudian, ini mutaakhirin. Maksudnya apa? Boleh untuk kita gabungkanlah. Okey, akan terhasil juga pahala kalau kita qada Ramadan dengan puasa lain. Okey. Oleh yang demikian, oleh itu yang terbaik adalah memisahkan ibadah puasa qada dengan puasa 6 kerana keduanya adalah ibadah yang berbeza. Namun sebagian fuqaha menyatakan tidak mengapa digabungkan, dan pahala menggabungkan ini barangkali tidak sama dengan pahala mereka yang memisahkan dua amal ibadah yang berbeza ini. Okey. So kat sini kita perasan ada beberapa isu, kan. Antaranya isunya apa? Antara isunya adalah apa tadi? Sama ada kita boleh, okey, sama ada apa tadi isunya? Saya lupa. Okey, sama ada kita boleh
puasa 6 itu secara berturut-turut. Okey, secara berturut-turut, ataupun boleh kita selang sedikit 6 hari tersebut pisah-pisah. Okey, antara isu lain juga berkaitan secara umumnya mana yang kita kena utamakan, sama ada puasa qada dulu ke ataupun puasa 6 di bulan Syawal. Okay. Dan isu yang lain pula yang ketiga berkaitan niat. Adakah boleh gabungkan niat tersebut, niat yang qada yang wajib dengan niat yang sunat Syawal? Okey, so isu-isu ini telah dijawab dan pandangan dia ikut pada kita mana yang kita rasa selesa untuk kita berpegang. Sebab setiap pandangan itu ada hujah-hujahnya tersendirilah. Okey, wallahu a'lam. Semoga Allah izinkan kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Okey, dan rebutlah peluang untuk kita bukan sekadar puasa pada Ramadan sebulan, tapi cuba juga untuk kita luangkan hari-hari kita selama sebulan pada bulan Syawal ini untuk kita ambil masa puasa 6 saja pada bulan Syawal, tak banyak, 6 saja. Okey, cuba kita rancang sebaiknya untuk kita lakukan puasa 6 kita itu pada bila. Sebab biasanya Syawal ni kita penuh dengan jemputan, open house, kenduri dan sebagainya. Kita tak ada masalah, kita boleh rancang sebenarnya. Mungkin kita ambil hari, seminggu ambil 2 hari. Contohnya kan, untuk kita habiskan puasa 6 kita pada bulan Syawal. Okay, untuk dapat apa? Untuk dapatkan puasa selama setahun. Masya Allah, okay, satu ganjaran yang besar sebenarnya. Okay, Allah A'lam. Kita akan kat sini insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.